Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hidayat. Hari ini Hidayat buat nasi goreng biasa Melayu. Jom hari ini Hidayat buat nasi goreng biasa Melayu punya. Memang sedap dan mantap. Taruh minyak dulu. Taruh minyak dengan bawang putih 2. Kasih hantam dia, jangan pukul Kasih hantam dia, kasih goreng. Lepas tu 1 ekor telur. Kasih garing dulu. Lepas tu taruh nasi. 3 ekor cili padi. Merah besar. Kasih pocong-pocong. Jangan hantam dia, nanti dia nangis Itu sahaja kan. Ada lagi. Inilah kubis dan sayur. Taruh sikit. Kalau nak lebih apa boleh je, tak ada masalah. Sekarang kita letak sos cili, sos tiram dan juga kicap pekat. Tengok sikit sos tiram. Yang ini sos cili dan juga kicap pekat. Ada lagi. Tu taruh gula 1 sudu penuh. Lepas tu kicap sotong 2 dan juga Ajinomoto sikit. Aji sikit. Gula 1 sudu penuh. Dan kicap sotong 2 sudu kecil. Okey, sudah. Pasti sekarang kita kasih kacau. Jangan hantam kasih kacau. Macam mana kita makan? Aku tunggu Last kali taruh wangi bawang goreng. Alhamdulillah sudah siap. Ya? Cara makan. Lepas tu bersih 2 lap. Lepas tu kasih wangi. Memang wangi betul. Macam kat. Memang sudah bang. Jangan malas cuba buat dekat rumah atau kat kedai. Memang sedap. Kalau malas nak masak, datang di restoran Jasna Triang Pahang.